pagi adik-adik. Adik kreatif pada hari ini ialah roller coaster. Bahan dan alatan yang digunakan ialah bola mainan, gelung tisu, pinggan plastik, gam, gunting dan pensel. Langkah pertama, lukis bulatan pada ketiga-tiga pinggan plastik mengikut saiz gelung tisu. Langkah kedua, gunting bulatan tersebut. Langkah ketiga, tandakan jarak kedudukan pinggan plastik pada gelung tisu. Langkah keempat, tampal ketiga-tiga pinggan plastik pada gelung tisu mengikut tanda tersebut. Dan langkah yang terakhir, masukkan bola pada laluan roller coaster. Adik-adik, roller coaster sedia untuk dimain. Selamat mencuba!